Okay, Assalamualaikum geng. So hari ni abang tu pun nak review ni review rumah Airbnb di Sapporo. Okay, so ni abang tu pun dah duduk 2 hari. So far Alhamdulillah kita duduk sini best sebab semua dekat. Kalau dekat tepi ni ada, nampak? Family Mart. Lepas tu stesen minyak ada, senang Itu yang abang tu pun sewa. Kita review masuk ikut tepi ni Parking dekat sini. Kita je tak boleh parking sewenang-wenangnya tengok, kita duduk kat penghujung dia. Semalam salji sampai atas ni. Ni salji dah cair. Okay, dia ada lock, kita kena buka lock. Lepas kita dah bayar, owner akan bagi nombor password. Naik dekat atas ni kita dah kemah-kemah dah. Naik kat atas ni, nampak tu. Naik dekat atas ni, belah kiri dia bilik. Ada 2 katil. Okay. Lepas tu ni kita tutup lah. Okay. Heater, kalau sejuk boleh pasang heater. Lepas tu kat sini toilet lah. Sini jamban, sini bilik air. Lepas tu ni mesin basuh. Okay. Ni sinki gosok gigi. Ni sinki nak masak. Ada induction. Sini semua lengkap. Ada blower. Sini meja makan. Okay. Ni untuk tengok TV. Tengok TV. Ada password. Ni abang Tebo bagi. Sebab owner baik hati, dia bagi abang Tebo tinggal percuma je dekat Jepun. Abang Tebo 2 hari. Lepas tu percuma 1 hari. Okay. Ni selesa. Sangat selesa. Okay. So ni dia konsep. Masuk-masuk. Ada dining. Ada ni. Okay. Mantap. Kalau orang tengah tu, kita boleh tengok. Nampak? Okay. 5 bintang.